Ui, toman. Marah besar. Marah. Oh. Kerendang. Ui. Sebab baung kita. Oi. Kandang. Wujud. Gulung. Oh. Oi. Oh. Selamat pagi. Okey, hari ni di Sungai Lenggo, Feldanita, Mersing, mencari 4 spesies ikan. Snakehead 3, 1 sebarau. Ikan apa? Ikan bujuk, ikan sebarau, toman dengan kerandang. Okey, semoga ada mana-mana. Bersama dengan Syamil kumpau. Hari ni dia tak kumpau. Air kecil sikit hari ni. Memang kecil betul lah. Selalu aku pergi, hari tu aku pergi ni dalam tu bersama Tekong. Tekong tengah adjust boat. Tarik boat. Biasa naik dekat sana. Hari ni kena naik kat sini sebab air kecil sangat. Kecil-kecil betul ni. Tapi kalau air macam ni, untuk kerandang memang senang dapat. Mudah-mudahan senang lah. Okay, untuk toman dia macam payah sikit, tapi ada lah. Tengok lah. Semoga berhasil 4 spesies kita tu. Itu challenge kita untuk hari ni, 4 spesies. Tengok dapat ke tidak. Ini dah tekong kita. Oh, jadi si hunter hari ni tekong. Tekong jadi si hunter hari ni. Air kecil. Jom loading barang dulu. So. Ada apa? Ui, tu besar. Sebarau. Awal-awal dah ada sebarau lah. Nangkap. Jangan tinggal saya. Sebab basuh slipper tu. Yang kotor lah. Sekejap. Yeeha! Semoga berhasil hari ni. Hari ni kita target 4 spesies. Tengok dapat ke tak. Dapat seko pun jadi lah. Dapat ni air kecil ni. Dapat Tekong kata dapat. Okey, kita tengok dapat ke tak. Yang ni. Air kecil. Pakai yang ni dulu. Okey, set up si hunter semua. Oh, hari ni semua jadi si hunter Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah harama. Okey, kita umpan tu. Tambah aku yang kecil tak bawa Oh, tu belakang. Ikan ke? Tekong strike. First balingan dah lekat. Baru tu first balingan lekat.
Bismillah. Weh, hilang kaki. Baru. Tak perasan semalam mungkin terkapit kot. Ya apa? Terkapit semalam. Kan aku main semalam. Oh tu. Oh tu. Semarang. Lalu kayu gini ada kerandut. Hui, bagau. Wah, dia makan. Buih ah. Dia lepas balik lama sangat kot. Allah. Curut sangat. Aduh. Kecil. Halui. Besar. Melambung ikan. Sorry ikan sorry. Tu bunyi menangkap. Oh. Tu tak kena tu. Dia bahang tu. Tak tahu dia bahang ke dia lari. Lubuk dia ke? Sekejap lah. Lagi masak angin teruk kan. Ui, toman. Toman ke bujuk oh? Nampak macam bujuk. Hitam lah. Tak ah, dia batik-batik. Celakap tu besar. Oh. Hampir bujuk. Bukan toman. Bujuk. Besar. Datang gitu sup. Oh. Sebarau besar. Barang. Sebarau besar ni. 2 kilo. Oi. Segala lebih. Madung. Kurangnya. Oi. Menggelupu. Besar. Sebarau ha. Turut engkau tu wajah meh. Tu. Tekong dapat dulu Sebarau. Oh, besar. Mantap. Jaga. Tu. Ini cukai. Mantap. Mi kau jatuh. Mi kau jatuh dalam air. Mantap ah. Besar. Okay. Lepas lucu ni strike sebarau. Pakai SP
SP lah pasti. Tekong hanya dulu. Tekong hanya dulu. Tu. Kalut sangat. Sampai balik. Dia punya kalut. Sampai balik pun tak sampai. Hey, tenang meh. Kau main apa? Ada bang. Tak waktu. Oh. Kerandang. Sangkut. Sangkut. Bujuk. Kerandang je dapat. Kerandang je dapat. Tekong je dapat. Apa kita buat ni? Memalukan. Hentikan guru, hentikan. Tak ada lawan lah. Dia guru kat sini. Ui, bujuk. Cik. Besar bujuk. Oh, tengok bujuk. Oh. Saiz bujuk. Mantap ikan kedua kita. Sea hunter. Walaupun tekong je sea hunter. Kandang ke? Oh. Apa? Dia pergi tu. Berehat sebentar. Pukul 11 berehat. Hasil satu sebarau satu bujuk tekong dapat. Kami orang 2 orang kumpul lagi. sekejap lagi mungkin gasak sekejap lagi. Siapa? Kita bagi tekong tu sekejap lagi. Habis ikan kat sini. 17 ekor kerandang, 17 bujuk, 18 ekor sebarau. Tomen 4 ekor. Oh, kumpah. Pindah spot, pergi ke atas. Kita tengok tajuk orang. Angkat tajuk orang. Ha? Rawai. Tengok apa ada. Tajuk. Dah tak casting dah. Sekarang tajuk kita.
Ha? Depan sana tu yang kena. Oh, why ni? Tajuk. Oh, ni. Oh, baung. Oh, baung. Ya orang punya. Ha? Dia tak tengok. Tuan dia tak tengok? Tuan dia tak tengok, kita rembat ikan dia. Oh, dapat baung kita. Raya ada ke? Hai. Kenapa? Saya buat tinggal. Ha? Macam ada ni? Aku badan dia. Ha? Pegang badan dia. Takut lah. Tak reti. Takut kena tengah. Sekejap Keras belah atas, kita belah bawah. Pelayar pun Mak, ai apa ni? Okey, kita dah dapat baung. Kita dah dapat baung. Baung sebarau bujuk. Ada saya kat ni baung dia. Isi belakang. Nampak? Nyek. 3 spesies dah kami orang dapat. Oh, aduh. Ramai. Bujuk. Aduh, lucu. Lucu. Kerandau. Kandang tu. Hui. Apa ni kita dekat ni? Sayanglah. Dapat kali ni ya. Bengkok. Lucut lagi. Peluang dah lah. Susah. Boleh pula buang ikan tak apa. Ada masa lagi, panjang lagi. Saya cuba lagi naik ke atas pula. Semoga ada rezeki kali ni, InsyaAllah. Kandang. Bujuk. Ya, oi, besar bujuk kau. Setelah sekian lama, pukul 1, 12.53 baru dapat bujuk seekor. Aku kumpau. Tapi ada saiz bujuk ni. Oh, lucu. Pasangan dia tak? Ha? Satu tempat dia. Ya lah, rasa pasangan dia. Ni bujuk. Oi, besar bujuk dia. Alhamdulillah, rezeki pertama hari ni bujuk. Ada 800 gram kot. Nak kat sekilo kat ni. Soy. Ok,
Okey, bujuk 2, sebarau seekor, baung seekor sekarang. Oh, Wih, tak kena lagi. try lagi. Tunggu dia buih dulu. Try lagi. Okey. Sambung lagi. Kerandang tak dilucut. Kita try lagi kerandang lagi. Menggelupo. Oh, bujuk besar. Gulung. Musing. Saiz bujuk. Ini pun 1 kilo juga ni. Sekejap, sabar. Ya, besar. Mantapkan. 2 sama. Sama 2 hari ni. Tapi ikan target tu payah. Belum dapat lagi ikan target kita. Besar. Cabut tak? Tu pakai pelaya tarik je. Hook. Ada lagi tau. Tu gerak. Okay, mantap. 2. Sama-sama dengan aku tadi tu. Oh. Dalam sikit. Kata spesies dia juga apa? Dia punya ni. Babak. Bujuk tak kena muka engkau. Kena muka engkau. Sok. Buka sekali lagi. Kaki hidung kau. Dapat 2. Bujuk yang kelima. Tekong dapat. Bapak besar. Oi, memang besar. Bujuk yang kelima. Ikan target. Tahu. Tuh. Macam kata Omai lah. Sambung lagi. Let's go. Allah. Dalam tak? Lagi tu. Pegang, cepat. Tak dalam lah, cuma dia lumpur aje. Dekat. Dia parah leher je. Awal lah, kalau saya memang tengok. Tu ada buih-buih tu. Gila. Sampai ni ada. Tak tahu, terbau kot, terbau kot. Lukas teruk, teruk. Benda licin. Tahu tu jadi apa Ha? Kerandang ke Toman ke tak tahu? tengok macam besar tadi. Memang besar. Dia menjut tu. Ha. Tinggi Tengok hari tu. Ni. Ada. Alhamdulillah. Oh ni.
tahu ikan ada ke tak? Ikan tu tak ada. Ikan tak ada. Ada lagi. Oh. Ikan apa? Oh, bujuk. 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 Bujuk besar. Oi kau. Gila lah tarikan dia. Sampai Lampung. Mampu lagi ni. Tak akan turun. Hei, bujuk dah berjeruk aku. Bujuk sempat hook up tadi. Kalau ikan besar dia ni tarik di bawah ni. Ya. Gila dia tarik tu. Main tangan. Mantap. Main tangan licin. Hei. Sebab lama kan tadi nak boleh ke apa ni? Rendang. Nak boleh ke strike tadi lama sangat. Bila dah strike, Kelepor. terbuang tu. Hei. Mantap apa pun. Berjeruk pula. Baik tak dalam boleh lagi turun. Okey. Teruskan lagi. Ada lagi ni. Situ tadi. Besar-besar sini. Bujuk. Kita tengok lah. Bujuk sini. Sekejap lagi. Besar-besar bas. Ingatkan kegandang lah tadi. Mantap. Okey. Kita mancing lagi. Ni bujuk yang menarik ni. Menarik rod aku ke dalam air. Hei. Padu tarikan dia. Sehingga ke titisan terakhir. Nak sampai jeti dah. Mana tahu kan. On the way ni nak balik. Kebahan. Sampai sudah jeti. Berakhirlah perjuangan kami hari ni. Ini dia hasil hari ni. Yang kira besar ni. Ambil bau ni. Tak boleh pegang. Mampu dah bau Dah keras dah ni. Hasil hari ni nah bujuk. Tengok tu. Bapak besar bujuk. Dah macam toman dah. Bujuk berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bujuk 7 sebarau seko, baung seko hasil curi. Okey. Misi kami orang hampir berjaya tapi memandangkan air tak kena lah. Air kena tapi kami orang sebenarnya tak pandai mancing. Toman memang tak ada terus lah. Toman memang slow hari ni. Kerandang ada lah sikit-sikit tu. Tapi paling banyak bujuk lah. Okay, hasil hari ni walaupun tak mencapai target kami orang, inilah hasil dia. Mantap. Jumpa di next video. Nanti kita try lagi di Sungai Lenggo ni. Nama dia Sungai Lenggo, Feldanita. Si hunter, mantap.